Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni perkongsian saya. Ada orang tanya saya ni sakit buah pinggang disebabkan apa? Okey, penyakit yang saya alami sebelum sakit buah pinggang, mula-mula saya kena batu karang. Okey, bila dah batu karang hilang, dia lekat gout. Gout memang selalu kena lah gout. Sakit lain tak ada, kecil manis saya tak ada. Cuma saya ada darah tinggi dengan gout tu je. Itu mungkin sakit buah pinggang saya ni disebabkan itulah pemakanan lah, pemakanan. Sebab saya ni terlalu banyak ambil protein. Protein bukan protein gym tu. Protein macam ikan, ayam tu. Mungkin masa muda-muda dulu saya terlalu ambil banyak sangat. Okey, pada sahabat-sahabat di luar sana, jagalah makan. Makan ikut kadar badan je. Jangan ikut nafsu kita. Macam makanan-makanan segera pun kena elakkan lah. Sebab sekarang ni terlalu banyak orang sakit buah pinggang. Paling banyak sakit buah pinggang tempat dialisis saya tu, center saya tu, yang paling ramai cikgu. Cikgu paling ramai. Sebab itulah bila saya tanya-tanya, rupanya penyumbang tinggi yang sakit buah pinggang ni, saya rasa daripada segi pemakanan. Okey, itulah setakat itulah perkongsian saya. Okey, terima kasih banyak. Terima dulu. Assalamualaikum.